Salam Reformasi. Saya, Nik Nazmi Nik Ahmad, menawarkan diri untuk bertanding naik Presiden Parti Keadilan Rakyat dalam pemilihan 2025. Saya memahami pandangan anggota-anggota parti yang mempunyai persoalan tentang proses pemilihan sebelum ini yang dibuat di peringkat cabang. Saya telah cuba sedaya upaya saya untuk membangkitkan isu ini di saluran parti. Saya percaya untuk kita bergerak ke depan, termasuk melalui proses pemilihan Majlis Pimpinan Pusat kali ini, kita perlu perbaiki sistem dan apa kelemahannya supaya dapat memberikan keyakinan kepada semua anggota parti. Namun pada masa yang sama, kita harus membuat keputusan. Saya orang parti, I am a party man, dan saya meletakkan kepentingan parti dan negara ke hadapan. Saya menyertai parti pada usia 19 tahun sebagai seorang sukarela. Kemudian anggota penuh tahun 2005 dan setahun kemudian menjadi setiausaha sulit kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bersama parti pada zaman mencabar ketika mana kita mempunyai hanya satu kerusi. Kerana saya percaya inilah parti tepat untuk Malaysia. Saya tidak percaya untuk mengambil jalan mudah. Dan apabila dicalonkan di kubu kuat UMNO di Seri Setia Selangor pada 2008, saya telah bertanding di sana dan sekali lagi di kubu UMNO di Setiawangsa Kuala Lumpur pada 2018 untuk kerusi parlimen. Ketika mana saudara Anwar Ibrahim menggerakkan kempen Black 505 kerana protes kepada keputusan pilihan raya umum 2013. Saya sebagai anak muda pada waktu itu tidak lari dari mengambil tanggungjawab dan telah naik turun mahkamah selama 5 tahun kerana kes tersebut. Ketika mana saudara Anwar dipenjarakan sekali lagi pada tahun 2015. Kami Angkatan Muda Keadilan, saya merupakan ketua pada waktu itu, telah menghimpunkan parti-parti lain dan juga kumpulan-kumpulan NGO anak muda untuk memprotes tiap-tiap minggu dalam kempen Kita Lawan. Hingga akhirnya saya ditahan di dalam lock-up selama 3 hari. Pada masa yang sama, saya percaya anggota-anggota parti boleh menilai komitmen saya kepada akar umbi parti jelas. Saya memberi tumpuan khusus kepada negeri-negeri pembangkang, negeri-negeri kawasan Melayu yang dilihat sebagai cabaran besar kepada parti kita. Saya pernah mengikut tanggungjawab sebagai pengerusi keadilan negeri Kelantan dan Terengganu. Saya juga sering menekankan peranan Borneo supaya kita dapat memastikan parti kita benar-benar berfungsi sebagai parti pelbagai kaum nasional. Ketika saya diberi amanah oleh saudara Anwar untuk menjadi ketua setiausaha pengelola parti, saya telah menekankan pembentukan ranting supaya akar umbi parti semakin kuat. Sebagai naib presiden parti, sebelum ini saya telah menggerakkan program Fellow Keadilan untuk melahirkan pimpinan pelapis parti supaya anggota-anggota parti yang biasa merasakan mereka dapat memahami proses politik dan juga penggubalan dasar daripada peringkat akar umbi sehinggalah peringkat tertinggi. Pada masa yang sama, di peringkat kerajaan, saya berterima kasih di atas amanah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meletakkan saya di dalam kabinet beliau yang pertama. Dan saya telah cuba sedaya upaya. Pertama, untuk membuat yang terbaik dan kedua, untuk memberikan komunikasi yang terbaik tentang usaha kerajaan madani dan juga untuk memastikan pihak pembangkang menjawab isu-isu yang timbul. Apa tawaran saya? Pertama ialah untuk memantapkan Fellow Keadilan sekiranya saya terus diberi peluang sebagai proses melahirkan barisan pelapis parti secara berterusan. Kedua, kita perlu memantapkan perkadiran anggota parti supaya nilai-nilai keadilan, deklarasi Permatang Pau dapat difahami oleh anggota baru yang menyertai parti. Tapi tugas ketiga yang paling besar ialah untuk memastikan jentera parti dapat kita perkemaskan menuju ke pilihan raya umum. Selagi mana saya berada di dalam jawatan pentadbiran kerajaan, saya akan memastikan agenda reformasi yang menjadi tunjang kepada penubuhan Parti Keadilan Rakyat akan dapat kita laksanakan dan kita dapat terus-menerus memperkasakan ekonomi rakyat, meraihkan penglibatan anak muda dan wanita dan memastikan reformasi institusi terlaksana. Saya percaya kini parti dan kerajaan, kita bukan lagi parti biasa, kita merupakan parti kerajaan, parti Perdana Menteri. Kita perlukan kestabilan. Ini bukan pemilihan biasa. Ini amanah besar untuk memastikan parti dapat menghidupkan idealisme reformasi ketika mana kita melalui ujian kekuasaan. Kita perlu menang dalam pilihan raya umum ke-16.
negara kini berada di persimpangan. Kita berdepan politik kebencian yang memecah belahkan masyarakat pelbagai kaum dan agama dan wilayah. Kita perlu letak parti dan rakyat di depan dan memastikan kepimpinan yang berwibawa diutamakan. Sekiranya saudara dan saudari merasakan sayalah orang yang tepat dengan ciri-ciri ini, saya memohon sokongan anda semua untuk saya, Nik Nazmi, kekal sebagai Naib Presiden Keadilan.